Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar podcast Bual Bicara Guru. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan satu isu yang menjadi buah mulut masyarakat serta dipaparkan pada rubrik-rubrik akhbar di negara kita, iaitu isu tentang jurang pendidikan. Baiklah, tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan kita punya barisan panel pada hari ini, dan yang pertama sekali Puan Nur Haryani binti Muhammad Termizi dari SMK Sri Iskandar. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Kemudian kita persilakan panel kita yang kedua, iaitu Puan Nurul Hafizah binti Ahmad Alwi dari SMK Seri Samudra. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Dan kemudian yang ketiga, okey, tidak kurang hebatnya Cik Nur Najihatul binti Muhammad Junid dari SMK Datuk Seri Maharaja Lela. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa, kita nak teruskan dengan perbincangan untuk topik yang pertama. Okey, jadi untuk yang pertamanya saya nak persilakan Cikgu Nur Haryani ya. Okey, baik. Jadi saya ada soalan nak tanya di sini. Boleh tak cikgu huraikan bagaimana perbezaan infrastruktur ini memberi perbezaan ataupun impak kepada jurang pendidikan di Malaysia? Terima kasih kepada Cikgu Hijasri atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kekurangan infrastruktur di kawasan luar bandar di Malaysia telah lama menjadi punca utama jurang pendidikan antara pelajar bandar dan luar bandar. Pepatah Melayu mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya, menekankan pentingnya pendidikan awal yang berkualiti. Namun tanpa infrastruktur yang memadai, usaha ini menjadi sukar untuk dilaksanakan. Sekolah di bandar biasanya dilengkapi dengan kemudahan moden yang lengkap seperti makmal komputer sains, makmal sains yang lengkap, perpustakaan yang luas dan akses internet yang berkelajuan tinggi. Jadi berbeza pula dengan banyak sekolah di luar bandar kerana mereka masih berhadapan dengan kekurangan kemudahan asas seperti bilik darjah yang selesa, makmal sains yang tidak lengkap, perpustakaan yang tidak mempunyai pelbagai jenis buku dan sebagainya. Jadi menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih 1,000 sekolah di luar bandar masih bergantung kepada generator sebagai sumber utama tenaga elektrik. Jadi kita sekarang telah berada di tahun 2025. Seharusnya kemudahan infrastruktur di setiap sekolah, bandar maupun luar bandar seharusnya lengkap kerana setiap pelajar wajar untuk mendapatkan hak yang sama. Betul tak Cikgu Hijasri? Betul, saya bersetuju. Ya. Jadi sekolah-sekolah di luar bandar yang berhadapan dengan kekurangan infrastruktur ni akan menjadikan pelajar-pelajar tidak mendapat hak yang sama dengan pelajar bandar. Itu sahajalah Cikgu Hijasri. Baiklah. Dengar ya, ulasan yang panjang lebar tentang infrastruktur. Okey, jadi infrastruktur yang menjadi salah satu penyumbang kepada jurang pendidikan di Malaysia. Baik, yang seterusnya saya nak bertanyakan soalan yang hampir sama, tetapi kita nak lihat skop yang lain pula, iaitu tentang jurang digital. Okey, jadi untuk jurang digital ni saya nak persilakan Cikgu Nurul Hafizah. Boleh tak terangkan sedikit tentang kenapa jurang digital ini menjadi salah satu penyumbang kepada jurang pendidikan di Malaysia? Okey, terima kasih Cikgu Hijaz atas soalan tadi. Okey, seperti kita tahu, sekarang digital ataupun kepentingan digital tu memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Okey, di mana sekarang kita mengamalkan sistem ataupun mengamalkan kaedah PAK 21 di mana kita memerlukan pentingnya digital tu. Kan kita selalu bercakap mengenai dengan dunia tanpa sempadan. Jadi di situ kita memerlukan kepandaian ataupun kebijaksanaan dalam dunia digital ni. Jadi masalah isu sekarang ni ialah tentang kekurangan akses teknologi ni di bandar dan di luar bandar. Kita dapat lihat perbezaan di mana di bandar pelajar mendapat pendedahan yang sangat banyak tentang digital, manakala di luar bandar agak ketinggalan. Jadi di sini
kita perlu melihat perkara itu sebagai sesuatu yang penting ya cikgu. Kerana sebab apa? Kerana digital ni membantu pelajar tu meneroka dunia dengan lebih luas lagi. Jadi kita dapat lihat di mana pihak kerajaan ataupun pihak Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan penting di mana telah melantik satu syarikat swasta iaitu YTL Communication di mana telah menyumbangkan kepada 10,000 buah sekolah di seluruh Malaysia untuk membekalkan komputer kepada pelajar-pelajar. Okey, kemudian guru-guru juga harus memainkan peranan dalam digital ni. Kerana guru perlu mendapatkan mendapatkan pendidikan tentang digital ni. Okay, selain itu daripada keperluan akses, pelajar juga kalau pelajar hanya mempunyai komputer, mempunyai laptop ataupun sebagainya, tapi kalau tak tahu akses juga menyebabkan diorang perbezaan di antara pelajar tu. Okay? Jadi itu tak kisah pelajar di bandar tahu akses tu. Kerana apa? Sebab ibu dan bapa mereka arif tentang digital. Tapi di luar bandar mereka agak ketinggalan. Jadi di sini mendapatkan jurang, menampakkan jurang antara bandar dan luar bandar. Di situlah sebabnya pendidikan itu ternyata jelas ternampak di situ. Okey, seterusnya adalah tentang digital ni kita boleh kaitkan dengan orang sekeliling kita. Okey, contohnya mak ayah kita kan kita macam saya cakap tadi, mak ayah memainkan peranan penting selain cikgu. Jadi kalau mak ayah di bandar, kenapa kita cakap di bandar, maaf ya kalau saya cakap di bandar lebih mendapat peluang pendidikan, kerana apa? Sebab mak ayah bekerja swasta dan kerajaan di mana mak ayah itu menggunakan digital setiap hari, di mana data-data yang mereka gunakan, contohnya mak ayah dia seorang kontraktor, katanya kontraktor menggunakan komputer ataupun digital setiap hari untuk key in ataupun memasukkan data-data dalam dia punya access kan. Okey, kemudian mak ayah yang di luar bandar tak tahu pun, tak faham pun tentang digital ni. Jadi situlah masalah yang perbezaan di antara luar bandar dan di bandar. Jadi sebagai kerajaan harus memainkan peranan penting lah untuk mengambil serius dalam bandar ni, dalam isu digital ni. Baiklah, isu digital ni sebenarnya adalah isu yang mungkin tidak berpenghujung kan, sebab ia melibatkan kawasan bandar dan luar bandar. Jadi di situ memang biasanya isu ni akan sentiasa dibincangkan, okey, terutamanya di pihak kementerian dan sebagainya. Baik, sebelum saya nak tanya soalan dengan yang lebih lanjut lagi tentang isu digital ni, sebab isu digital ni sangat menarik. Okey, jadi kita nak teruskan dengan soalan kepada Cikgu Nur Najihatul, iaitu jurang ekonomi. Jadi apa pendapat cikgu tentang jurang ekonomi ini yang menjadi penyumbang kepada jurang pendidikan di Malaysia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hijaz atas soalan yang diajukan. Okey, memang tak dapat dinafikan faktor sosioekonomi merupakan faktor utama yang mewujudkan jurang pendidikan dekat Malaysia, di Malaysia ini. Okey, majoriti daripada pelajar dekat Malaysia, di Malaysia khususnya, yang datang dari keluarga yang kurang senang atau boleh dikatakan datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah, mempunyai cabaran, pelbagai cabaran yang mereka alami untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti. Okey, sebagai contoh, ibu bapa yang kurang dari segi pendapatannya mempunyai kesukaran untuk membeli buku rujukan tambahan untuk anak-anak mereka, dan juga mereka tak mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition. Okey, selain daripada itu, seperti yang panel kedua telah maklumkan, telah bincangkan sebelum ini, pendidikan digital merupakan pendidikan yang utama pada zaman ini. Okey, dan pendidikan di Malaysia mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan pendidikan
di Malaysia juga tapi pada zaman dahulu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pendidikan di Malaysia pada zaman dahulu menekankan wadah pen dan juga kertas, tetapi pendidikan pada zaman kini 2025 kita menekankan pendidikan digital. Jadi kekangan wang ringgit yang dihadapi oleh ibu bapa, mereka tidak dapat membekalkan ataupun menyediakan peralatan bagi pelajar ataupun anak-anak mereka belajar secara sempurna dan juga secara selesa. Okey, oleh itu terbuktilah di sini bahawa faktor sosioekonomi merupakan faktor utama yang mendorong kepada perbezaan ataupun jurang pendidikan dekat Malaysia, di Malaysia khususnya. Okey. Baik, saya setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Cikgu Nur Narjiah tu, sebab kita selalu sebut duit bukan segalanya. Tapi sebenarnya kita perlukan duit. Kita perlukan duit. Jadi sumber ekonomi yang padu amat diperlukan sebenarnya untuk memastikan anak-anak bangsa kita ni, anak-anak didik di negara kita ni dapat memperoleh pendidikan yang baguslah. Okey. Kalau tadi kita lihat kupasan daripada Barisan Ahli Panel kita tentang punca untuk jurang-jurang yang tertentulah bagi jurang pendidikan di Malaysia. Jadi sekarang ni saya nak teruskan dengan soalan kepada Cikgu Yani. Okey. Keciciran pelajar sering dikaitkan dengan jurang pendidikan yang ketara. Jadi boleh tak Cikgu jelaskan bagaimana jurang pendidikan ini memberi impak kepada keciciran pelajar di Malaysia? Okey, baiklah. Jurang pendidikan yang ketara turut membawa kepada peningkatan kadar keciciran pelajar, terutamanya dalam kalangan mereka yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Menurut laporan UNICEF, kadar keciciran pelajar sekolah menengah di Malaysia mencecah hampir 10% di beberapa negeri luar bandar. Jadi keciciran pelajar ini sering terjadi di kawasan luar bandar. Salah satu faktor yang menyebabkan kepada keciciran ialah kesukaran untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti. Jadi pelajar yang tidak dapat kemudahan yang mencukupi ini sering rasa terpinggir dan kurang bermotivasi untuk meneruskan pelajaran mereka. Jadi keciciran pelajar ni menyebabkan pelajar tu sendiri akan rugi di masa hadapan mereka. Selain itu, tekanan ekonomi keluarga juga memaksa sebilangan pelajar untuk berhenti sekolah dan bekerja bagi membantu keluarga mereka. Jadi keadaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu tersebut tetapi juga turut menjejaskan pembangunan modal insan negara. Saya juga nak sentuh sikit Cikgu Hijasri berkaitan dengan infrastruktur yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila infrastruktur yang tidak lengkap, ia juga menjadi penyumbang kepada keciciran pelajar. Sebab apa? Sebab pelajar tidak dapat untuk mengakses ataupun merasa selesa, menyebabkan mereka tidak rasa teruja untuk belajar dengan bersungguh-sungguh lah. Betul. Okey. Okey, baik. Kalau tadi kita lihat Cikgu Yani menjelaskan tentang impak jurang pendidikan dan ada sedikit dia menyentuh sedikit tentang infrastruktur. Jadi untuk soalan yang seterusnya mengenai impak juga, cuma saya nak lihat dari skop peluang pekerjaan. Bagaimana peluang pekerjaan ini ataupun jurang pendidikan ini memberi impak kepada peluang pekerjaan khususnya kepada anak-anak bangsa ataupun anak-anak didik kita pada masa akan datang. Boleh tak Cikgu Fiza ulaskan? Okey, terima kasih kepada Cikgu Hijaz atas soalan tadi. Okey, seperti yang kita tahu, sekarang penduduk Malaysia tertekan dengan sosioekonomi masing-masing. Sebab semua ada masalah dari segi kewangan kan. Jadi hidup kita tertekan. Jadi di sini perlu ataupun pentingnya pendidikan. Jadi isu pendidikan ini tidak perlu ada jurang sebenarnya. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang terbaik untuk diri mereka. Jadi di sini peluang pekerjaan tu kalau kita pergi interview ataupun temu rega sekalipun, yang ditekankan adalah tentang kemahiran kita. Okey, setiap
peluang pekerjaan tu memerlukan kemahiran. Okey, kemahiran itu bukan kemahiran merangkumi dari segi intrapersonal dan juga interpersonal. Okey, dari segi intrapersonalnya adalah kita memerlukan kemahiran lah. Kemahiran apa yang kita perlu? Contohnya kemahiran kita dalam, sekarang kalau kita pergi Temudagang bertanyakan tentang pentingnya digital. Macam saya cakap tadi, digital tu sangat penting. Okey, di situ ada kriteria-kriteria yang memerlukan seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mereka. Okey, sekiranya pelajar ataupun yang nak dapatkan kerja itu tidak mempunyai pendidikan mencukupi, dia tidak mampu untuk mendapatkan satu peluang kerjaya yang baik untuk diri sendiri, untuk mendapatkan gaji yang lumayan untuk diri dia. Jadi di sini kemahiran-kemahiran yang perlu ada kepada pelajar itu perlu diseimbangkan. Jadi kerajaan ataupun pihak-pihak berwajib harus mengambil berat tentang pentingnya kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada pelajar tersebut. Okey, jadi peluang pekerjaan tu bukan hanya untuk yang tak mempunyai kemahiran tu hanya perlu kerja di kampung, yang hanya gaji cukup makan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi di sini menunjukkan bahawa jurang pendidikan tu memberi impak yang sangat penting dalam peluang pekerjaan juga. Kalau peluang pekerjaan yang baik, contohnya kita boleh hantar tenaga kerja kita ataupun kita punya pelajar-pelajar kita bekerja di luar negara untuk mendapatkan gaji yang lebih lumayan sekiranya mereka mempunyai kemahiran insaniah yang baik untuk diri mereka sendiri. Okey, di sini kajian UNESCO menunjukkan bahawa 420 juta penduduk mampu mendapatkan ataupun keluar daripada kemiskinan ini sekiranya mereka mampu menyambung pelajaran di peringkat menengah. Akan menunjukkan bahawa bukan pendidikan tu bukan hanya daripada ibu bapa tu, tetapi pendidikan tu daripada sekolah. Jadi jurang pendidikan ini harus diambil berat oleh semua pihak. Okey, bukan sekolah tetapi kepada ibu bapa juga harus sedar tentang pentingnya pendidikan tu. Okey, itu yang saya sampaikan. Baiklah, maksudnya di sini sebenarnya pendidikan ini sangat penting ya untuk menjamin peluang pekerjaan kepada anak-anak didik kita pada masa akan datang. Jadi peluang pekerjaan yang baik sebenarnya sudah tentu memberi impak kepada sosioekonomi. Betul tak? Betul. Betul dah. Jadi berkenaan dengan sosioekonomi ni, saya dengan sukacitanya nak bertanyakan soalan tentang jurang ataupun impak sosioekonomi ini terhadap jurang pendidikan di negara kita. Jadi boleh tak Cikgu Najihah ulas? Kalau tadi Terima kasih sekali lagi untuk soalan yang diajukan Cikgu Hijaz. Seperti yang kita sedia maklum, sosioekonomi amat berkait rapat dengan pendapatan keluarga. Jadi berkaitan dengan wang ringgit dan disebabkan hal ini mereka para pelajar ataupun ibu bapa tidak dapat menyediakan keperluan pembelajaran ataupun pendidikan kepada anak-anak, dan secara tidak langsung anak-anak itu sendiri dan juga pelajar tidak mendapatkan akses yang secukupnya untuk belajar. Okey, impak. Okey, kita bercakap tentang impak sekarang. Apa impak sosioekonomi kepada pelajar? Okey, impak dia adalah kepada prestasi akademik pelajar. Disebabkan mereka tidak mempunyai akses yang diperlukan sebagai seorang pelajar, prestasi akademik mereka tidak akan berada dekat tahap yang memuaskan. Okey. Bila prestasi akademik tidak berada dekat tahap yang dikehendaki, diperlukan sebagai seorang pelajar, motivasi mereka akan menurun. Seperti panel pertama telah jelaskan sebentar tadi. Okey, dan hal ini mendorong mereka untuk berhenti sekolah. Okey, kerana transisi pelajar tahun 6 ke tingkatan 1 semakin menurun disebabkan oleh faktor sosioekonomi. Okey, bahkan perkara ini lebih menyedihkan apabila calon SPM 2024 dilaporkan dalam berita-berita yang kita boleh tengok dekat kaca TV semakin merundum. Okey,
dekat sini saya ada catatkan seramai 8,076 calon sijil pelajaran Malaysia SPM tidak hadir untuk menjawab semua kertas peperiksaan bertulis berdasarkan data yang direkod oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat 6 Februari lalu. Berdasarkan pembacaan saya, seramai 10,000 orang calon SPM tidak hadir untuk menjawab soalan bahasa Melayu, yang mana kertas bahasa Melayu merupakan kertas utama untuk mereka mendapat sijil pelajaran Malaysia itu sendiri. Okey, ini sangat menyedihkan untuk pendidikan dekat Malaysia ni, kerana jika calon sebegini ramai tidak hadir untuk menjawab kertas SPM, apa yang akan berlaku dekat masa depan kita kan, sebab mereka ni adalah generasi yang akan merupakan kita punya pelapis untuk meneraju Malaysia. Jadi dekat sini kita boleh lihat impak sosioekonomi memberi kesan yang sangat besar terhadap masa depan pelajar itu sendiri. Demikianlah tadi ulasan ataupun pandangan daripada Cikgu Jiha tentang impak sosioekonomi terhadap jurang pendidikan di Malaysia. Dan sekarang kita nak teruskan dengan segmen yang ketiga. Dan untuk segmen ini saya ingin menjemput Cikgu Yani untuk memberi sedikit ulasan. Bukan sedikit lah, banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Tentang apakah usaha yang telah dilakukan ataupun sedang dilakukan ataupun akan dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun mungkin pihak-pihak yang lain mungkin dalam usaha untuk memastikan infrastruktur pendidikan di negara kita ni dapat ditambah baik lagi. Boleh tak Cikgu Yani beri sedikit ulasan? Okey, baik Cikgu Hijasri. Langkah kerajaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia sendiri dalam merapatkan jurang pendidikan di Malaysia ini, di mana terdapat beberapa langkah penting dalam pembangunan infrastruktur pendidikan yang telah mula ataupun dalam proses untuk dilaksanakan dengan jayanya. Jadi salah satu inisiatif utama adalah pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun kita kenali sebagai PPM yang dilaksanakan sejak tahun 2013 hinggalah ke tahun 2025, iaitu tahun kita sekarang ni lah kan, yang mana PPM ini menumpukan kepada peningkatan kualiti pendidikan di semua peringkat, sama ada bandar ataupun luar bandar. Jadi kerajaan juga telah memperuntukkan bajet yang besar untuk membaik pulih dan menaik taraf sekolah di luar bandar. Sebagai contoh dalam belanjawan 2024 sebanyak 1.2 bilion diperuntukkan untuk membaik pulih sekolah daif terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi selain tu pernah dengar program Jendela? Pasti pernah dengar kan? Jadi program Jendela juga bertujuan untuk memperluaskan akses internet kepada semua pelajar di kawasan pedalaman. Sebab kita mahu pelajar seiring dengan perkembangan teknologi. Okey, jadi supaya akses pendidikan daripada program Jendela ini menjadikan semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran dalam talian dengan lebih efektif. Tak adalah isu berkaitan dengan tak boleh capai internet, akses internet yang di mana pelajar luar bandar ni sering menghadapi masalah capaian internet yang tidak dapat diakses kan. Okey, selain tu kerajaan juga bekerjasama dengan syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO dalam usaha untuk menyediakan lebih banyak bantuan kepada sekolah-sekolah yang memerlukanlah, terutama sekolah di luar bandar. Program seperti Cikgu Sahabat Digital dan program projek sekolah komuniti merupakan contoh inisiatif yang membantu mengurangkan jurang pendidikan melalui peningkatan kepada akses teknologi dan latihan guru, Cikgu Hijasri. Baiklah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya pihak kerajaan sebenarnya sedang berusaha kan untuk memastikan institusi pendidikan kita akan terus bertambah baik dan seterusnya bertambah baik. Okay? Cumanya, Cikgu Hijasri, kita sebagai warga pendidik dan seluruh rakyat Malaysia, ibu bapa, haruslah sabar sebabnya kita punya kerajaan sedang berusaha ke arah
merapatkan jurang pendidikan itu. Betul. Saya setuju sangat dengan Ya. pendapat yang diutarakan oleh Cikgu Yani. Okey, baik. Jadi untuk yang seterusnya mungkin Cikgu Fiza boleh ulaskan sedikit tentang usaha, tapi kita lihat dari sudut digital. Ada tak usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Kalau sebab Cikgu Yani sebut lebih kepada infrastruktur kan? Ya. Jadi macam mana kalau dengan digital pula? Terima kasih kepada Cikgu Hijaz atas soalan yang diberikan. Okey, seperti tahu, saya akan huraikan tentang peranan guru. Okey, seperti tahu, guru dan pelajar sangat penting dalam isu yang kita bincangkan sekarang ni. Okey, di mana guru itu adalah lilin kepada pelajar. Okey, gurulah yang akan memainkan peranan penting semasa menyampaikan ilmu tu. Orang cakap gurulah pengganti kepada ibu bapa di sekolah kan. Jadi, jurang pendidikan ni harus difikirkan daripada semua golongan, termasuklah kita sebagai seorang guru. Okey, saya rasa sebagai seorang guru lah macam kita mendapatkan pedagogi yang secukupnya, pedagogi moden. Okey, kita harus belajar banyak implikasi ataupun aplikasi tentang keperluan murid sekarang ni. Contohnya, kita belajar tentang pembelajaran terbeza kan. Banyak kita belajar. Kita perlu tahu macam mana kita nak ajar pelajar tu melalui perbezaan. Ada murid yang okey, pandai, sederhana dan kurang cemerlang ya. Okey, jadi kepentingan pedagogi itu sangat penting. Jadi, macam mana kerajaan mengatasi masalah guru ni? Okey, kerajaan menghantar guru-guru, kekurangan guru yang berkemahiran ni kepada sekolah-sekolah yang memerlukan guru yang mahir dalam bidang tersebut. Contohnya, saya guru BM Bahasa Melayu dihantar ke Sabah Sarawak untuk sekolah yang memerlukan guru yang mahir tentang Bahasa Melayu. Okey, saya akan pergi. Kalau hantar guru sekolah yang memerlukan guru yang Bahasa Melayu tetapi dihantar guru yang mahir Bahasa Inggeris, boleh, tapi tak sampai ilmu yang nak diberikan tu. Jadi, kita harus tahu apa yang sekolah itu perlukan dan peranan guru dalam jurang ni kan. Lepas tu, kepada guru yang ditempatkan di luar bandar haruslah difikirkan tentang manfaat kepada mereka. Contohnya kita beri allowance atau kita berikan mereka kelebihan-kelebihan manfaat yang penting untuk guru-guru di luar sana. Contohnya kita berikanlah kepada mereka wang sikit untuk mereka bina satu kelas yang menarik, interaktif kepada guru-guru tersebut. Okey, ini latihan latihan yang harus diberikan kepada guru-guru. Menurut mantan Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik mengatakan guru perlu dilengkapi dengan kemahiran digital yang relevan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan masa sekarang. Ini penting ya sebab guru-guru memerlukan latihan yang banyak tentang pentingnya digital macam saya cakapkan tadi kan Cikgu Hijaz, di mana dunia sekarang dunia tanpa sempadan. Jadi guru perlu mendapatkan pendidikan ataupun mendapatkan latihan seiring dengan dunia sekarang. Contohnya PAK 21 kan. Guru perlu mahir dalam semua bidang tu. Harus tahu okey, buku penting, pen penting, tapi internet juga penting. Penguasaan dari segi internet juga penting. Okey, seterusnya bukan setakat internet saja, tapi saya pergi kepada peranan guru itu. Guru harus rapat ataupun guru harus ada jiwa pendidik di mana guru harus tahu apa masalah pelajar-pelajar tu. Okey, peranan guru. Contohnya macam mana? Macam di pedalaman, kita harus tahu apa masalah murid-murid tu. Macam mana? Dengan cara kita pergi berjumpa dengan ibu bapa, kita terangkan kepada ibu bapa. Okey, kenapa saya nak ajar anak-anak tuan menggunakan digital, menggunakan laptop? Kita terangkan kepada ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa di luar bandar tu tak faham pentingnya benda-benda teknologi tu, item-item bahan-bahan teknologi sebegini. Mereka tak faham, mereka tak ada pendedahan. Jadi sebagai guru, peranan guru kita ini sangat besar. Kita kena dekat dengan ibu bapa mereka juga. Bukan hanya kepada pelajar tetapi kepada ibu bapa. Jadi
pentingnya peranan guru itu sendiri pada pendapat saya. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fiza atas pandangan yang bernas mengenai usaha daripada pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang lain untuk memastikan institusi pendidikan di negara kita dapat ditambah baik. Baik, yang seterusnya untuk Cikgu Jiha, sebenarnya saya ada soalan yang saya nak bacakan daripada pengguna Facebook kita pada hari ini. Okey, baik. Daripada Puan Rosnah Ahmad. Jadi soalannya memang kena dengan Cikgu Jiha, sebab tu saya nak Cikgu Jiha jawablah soalannya. Baik, soalannya tentang apakah usaha kerajaan untuk menyelesaikan isu sosioekonomi terutamanya dalam kalangan golongan B40. Jadi boleh tak Cikgu Jiha ulaskan mengenai soalan tersebut? Okey, baiklah. Okey, apabila kita bercakap tentang sosioekonomi, pihak yang bertanggungjawab untuk mengurangkan ataupun sekaligus menyelesaikan masalah ini tidak lain dan tidak bukan adalah pihak kerajaan. Hal ini kerana keadaan sosioekonomi ini melibatkan wang ringgit kan. Okey, jadi kita tak boleh membebankan guru untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Okey, jadi dalam berita awal ni bertarikh 20 Januari, KPM telah menyediakan 18 jenis bantuan keuangan bagi membantu para pelajar dalam kategori B40. Okey, seperti yang kita sedia maklum, salah satu bantuan yang diberikan kepada para pelajar adalah BAP yang bermaksud bantuan awal persekolahan. Tetapi bantuan ini maksudnya tidak diberikan kepada pelajar yang datangnya dari keluarga yang mempunyai pendapatan rendah sahaja, tetapi bantuan ini diberikan kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang ekonomi mereka. Maksudnya semua pelajar diberikan bantuan ini tanpa terkecuali. Okey, pelajar yang terlibat dalam bantuan awal persekolahan ini adalah pelajar tahun 1 sehinggalah tingkatan 5. Okey, tetapi untuk tahun 2025 ini, pelajar tingkatan 6 juga telah tersenarai dalam pelajar yang layak untuk mendapat bantuan ini. Okey, selain daripada bantuan ini, bantuan-bantuan lain sedang giat diusahakan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan jurang pendidikan di Malaysia. Saya sebagai seorang guru dan juga saya yakin dan percaya guru-guru yang ada dekat Malaysia ni berpendapat yang sama seperti saya. Kami berharap bahawa pihak kerajaan dapat menjalankan tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan oleh rakyat, kerana kami mempercayai pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, bila kita bercakap dari segi agama, amanah yang diberikan itu perlulah kita sebagai manusia menjalankan dengan sebaik mungkin. Hal ini boleh kita kaitkan dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya." Maksudnya di sini pihak kerajaan yang sudah diberikan amanah perlulah menjalankan tanggungjawab ataupun amanah itu secara perbuatan. Maksudnya melakukan amanah tersebut dan bukanlah hanya menterjemahkan amanah itu dari segi verbal. Oh, saya dah buat amanah tu. Tapi sedangkan sebaliknya mereka tidak melakukan perkara tersebut. Saya rasa sebagai pendidik yang sangat cakna dengan masalah sosioekonomi pelajar-pelajar kita, kita nak yang terbaik untuk pelajar sebab semua manusia berhak untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Tak kisahlah pelajar itu berada di bandar ke, pelajar itu berada di luar bandar. Semua pelajar berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sangat penting untuk masa depan mereka. Jadi harapan saya dan
saya membawa harapan guru-guru Malaysia juga mengharapkan pihak kerajaan dapat melakukan yang terbaik untuk mengurangkan jurang sosioekonomi dan semua para pelajar dapat pendidikan sama rata tanpa mengira latar belakang agama dan sebagainya. Baiklah, dengan berakhirnya jawapan ataupun respon yang telah diberikan oleh Cikgu Jiha sebentar tadi, maka saya rasa perbincangan kita sudah berada di hujung perbincangan, dan saya nak memberi sedikit rumusan lah tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang punca. Betul tak? Punca kan? Punca yang menyebabkan berlakunya jurang pendidikan di Malaysia. Dan Cikgu Yani ada menyebutkan tentang perbezaan infrastruktur. Kemudian Cikgu Fiza juga pula ada menyebutkan tentang jurang digital. Dan seterusnya Cikgu Jiha ada menyebut tentang jurang sosioekonomi yang menjadi punca kepada jurang pendidikan di Malaysia. Dan seterusnya untuk segmen yang kedua, kita ada juga menyentuh tentang bagaimana jurang pendidikan di negara kita ini memberi impak kepada keciciran pelajar di negara kita. Jadi kita boleh lihat tadi dari segi infrastrukturnya, dari segi peluang pekerjaannya, digitalnya, dari segi sosioekonominya, telah memberi impak tersebutlah. Dan untuk segmen yang ketiga, kita ada ulaskan tentang usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang lain, mungkin NGO, pihak badan bukan kerajaan, tentang usaha untuk memastikan jurang pendidikan di negara kita ini dapat diatasi, sekurang-kurangnya dapat dikurangkan supaya anak didik di negara kita ini dapat menerima pendidikan yang sama rata, yang berkualiti, yang terbaik, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Baiklah, saya rasa itu sahaja untuk segmen podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang.